Dia ni kenal Siti semua, dia kenal lah. Dia kenal Siti semua. Dia ni kenal. Kenapa serumah dengan Jenny pula? Kenapa serumah dengan... Apa yang serumah? Kita orang bekerja. Masuk. Ji, masuk. Nak panggil semua ke? Masuk. Hakim mana Hakim? Hakim mana Hakim? Cuba panggil sekejap lelaki-lelaki. Hakim! Orang kata aku berdua ni dengan Jenny ni ya. Memanglah kenal ex kau. Mana kau tahu dia ex aku? Aku tak nak bercinta dah dengan Aiman. Tak payah. Dia ni budak-budak ni cacah je. Army diorang ni semua cacah. Aku tak pernah berlawan macam gini. Aku tak boleh macam gini. Diorang kata aku berdua pula dengan Jenny ya. Diorang kata aku berdua. Saya... Aku pula kena. Kau si aku je kena. Aku bukan buat apa-apa pun. Balik je lah apa. Kalau saya pergi sana pun saya kena macam apa. Apa yang saya ni macam gini je bang. Hidup saya menjual je. Satu je pesan Datuk dengan saya. Kalau kau tak boleh adapt dengan kehidupan yang kau tengah hadap sekarang, kau menyaga sahaja. Menyaga sahaja. Saya tak buat marketing. Saya dengan dia tak buat marketing. Kita orang tak perlukan marketing. Boleh tengok konten kita orang dengan konten dia. Kita tak buat marketing pun. Kita orang buat live je. Kakak kita orang buat live je kakak. Kakak kita orang buat live je. Kita orang buat live je. Kita tak buat apa-apa kakak. Mood orang mengandung lain man. Tak, aku faham. Aku dah bagi tahu selepas apa yang terjadi kakak. Kawan apa macam ni. Dia buat apa? Dia buat apa ni? Dia buat apa? Dia buat apa? Ni dia buat apa ni? Dia buat apa? Dalam live kan ni. Jagalah hati bini. Bini apa pula ni? Apa yang serumah? Apa yang serumah ni? Bingai je. Apa yang serumah ni? Kau tu yang buat apa kat situ? Aku meniaga lah. Kau nak bagi aku duit ke? Kau nak bagi aku duit ke? Kau nak bagi aku duit? Aku tengah meniaga ni. Kau nak bagi aku duit ke? Kau nak bagi aku duit ke? Kau nak tolong aku ke jual mangga? Kau nak tolong aku jual jam ke? Kau nak tolong aku ke? Koyak pula. Koyak lah. Orang kata aku berdua dengan dia. Kau tak nampak aku bawa berapa? Kau masuk Ji. Kau masuk Ji. Engkau tu memfitnah orang. Kau yang fitnah orang. Aku tak takut pun nak lawan dengan kau. Aku tak takut. Sikit pun aku tak goyang. Aku tak takut pun korang boykot aku pun aku tak takut. Sebab aku tak bukan buat benda salah. Engkau yang fitnah aku cakap aku dua orang. Jenny tak patut ada dalam live. Jenny tak patut dalam ni. Jenny tak patut. Memanglah sebab kau tak duduk dengan dia. Kau tak tengok macam mana keadaan dia. Aku ni yang kawan dia. Kau ingat kita orang ni jenis tikam orang. Lepas kerja dengan orang tu boleh buang. Lepas kena orang ni boleh buang macam tu. Tak. Kami tak. Tim kami tak macam gitu. Saya, Ayuni, Jenny, tim kita yang lain lah. Kita bukan macam gitu Kita bukan macam gitu. Kita tak macam gitu. Siti yang cakap macam tu yang kau pergi dengar kenapa? Kau kena duduk bertiga je ke?